Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast bersama kaunselor. Pada hari ini saya Muhammad Izzat bin Kamal Zaini, pelajar latihan ilmiah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, akan membawakan satu topik yang saya rasa dekat dan relatable dengan mahasiswa dan pelajar masa zaman sekarang ni, iaitu masalah tekanan ataupun stres dalam kalangan pelajar dan cara menanganinya menurut perspektif psikologi dan juga menurut perspektif Islam. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkanlah dulu kita punya panel-panel yang hebat. Aura mereka ni buatkan saya tak nervous lebih daripada biasa. Okey. Saya perkenalkan dulu kaunselor kita yang pertama, iaitu Puan Hairul Fazliana, iaitu daripada kaunselor Kejaya dan juga bimbingan kaunseling UiTM. Yang kedua, panel kita yang kedua iaitu Ustazah Nur Izzah, iaitu pegawai bahagian hal ehwal Islam. Dan yang seterusnya, kita punya boleh dikatakan hero lah dalam UiTM ni, iaitu saudara Zamirul Haikal, iaitu Majlis Perwakilan Pelajar daripada Jabatan Kebajikan. Betul? Okey. Sebelum kita going deep into our topic, saya nak tanya Puan Hairul sendiri, berkaitan apa maksud stres itu sendiri, definisi ke apa ke, dan macam mana stres ni boleh orang kata memberi kesan kepada mahasiswa itu sendiri. Silakan Puan. Terima kasih kepada saudara Izzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud stres tu sendiri adalah tekanan sebenarnya. Tekanan terhadap diri ataupun manusia tu tersendiri. Kalau dia ada apa-apa masalah ke apa ke, dia akan rasa stres. So stres tu dia ada dua jenis. Satu eustress dan satu distress. Eustress tu adalah stres yang jenis baik ataupun stres yang membawa kepada kebaikan. Dia bila kita sebut stres ni, bukan stres ni dikatakan benda yang tak elok saja, tapi ada juga stres yang elok. Eustress ni dia elok. Dia membantu manusia untuk bergerak, untuk memotivasikan manusia. Kalau kita tak ada stres langsung pun susah juga, kerja tak jalan juga kan. Kalau kita ada assignment, kita tak rasa stres. Jadi kita tak ada rasa nak siapkan assignment tu. Macam santai sangat. Walaupun ada deadline ke apa ke, kita tak rasa stres. Kita relax je kan. Jadi kita tak buat assignment. Jadi kita perlukan stres tu untuk mendorong kita untuk membuat sesuatu lah. Dari segi motivasi lah dikiranya eustress ni. Dan ada juga distress, iaitu stres yang tak elok lah ataupun stres yang membahayakan. Ini adalah stres yang jenis berpanjangan. Contohnya kita ada stres tapi kita tak ambil action ataupun kita tak ambil tindakan untuk menangani stres tersebut. Jadi kita pendam, lama-lama dia akan jadi distress. Distress ni tak baik, sebabnya bila kita ada stres yang berpanjangan tu, dia akan efek kita punya fizikal. Dia memulanya simptom dia dalamannya, tapi dia akan jadi efek fizikal ni, kita akan sakit dan seterusnya lah, berpanjangan lah kepada simptom masalah kesihatan mental pula. Jadinya itulah penting kita mengawal stres kita, especially untuk mahasiswa lah, mahasiswa dan mahasiswi. Memang kena ada plan dan macam tindakan untuk mengawal stres tersebut, sebab stres ni mempengaruhi kehidupan kita seharian. Itu saja. Terima kasih. Jadinya Puan, kiranya normal lah untuk seseorang mahasiswa itu untuk ada stres. Betul, normal. Manusia normal memang akan rasa stres. Ada yang tak normal bila kita tak rasa langsung, tak ada rasa stres. Itu memang tak normal. Kita akan rasa stres sebab kita manusia dia ada tindakan refleksi. Fight or flight tu kan. Contohnya ada kecemasan ke apa ke, kalau kita tak stres, kita tak ada nak buat benda tu. So kita kena ada benda tu. Dan memang kita dilahirkan, memang manusia tu ada perasaan rasa stres tu ada. Cuma macam mana kita mengawal stres tu sahajalah. Menarik perkongsian ni. Okey, seterusnya bila kita cakap pasal stres dalam kalangan mahasiswa. Okey, untuk Ustazah Izzah. Sebelum Ustazah Izzah berkecimpung dalam kerjaya sebagai pegawai hal ehwal Islam ni, mestilah Ustazah dulu seorang student, betul tak Ustazah? Okey. Boleh tak Ustazah sharekan apa pengalaman Ustazah masa menghadapi stres masa menjadi mahasiswa, dan macam mana Ustazah menangani masalah stres tu sendiri? Terima kasih kepada moderator, saudara Izzat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Bertanya tentang pengalaman saya juga insan biasa tak lari daripada ujian dan juga tantangan pada hidup kan. Kalau dulu zaman belajar mungkin kita disibukkan dengan jadual sangat padat, assignment yang banyak, kadang-kadang ada masalah dengan kawan, keluarga, kesempitan wang dan sebagainya. Dalam bekerja juga pun ada juga tekanannya kan. Tapi saya selalu ingat dan selalu pesan pada diri saya untuk ingat satu ayat daripada surah Al-Mulk ayat 23 yang maksudnya katakanlah Muhammad bahawa Allah itu telah menjadikan manusia itu daripada tiada kepada ada, dan Allah berikan kepadanya pendengaran, penglihatan dan juga hati, tetapi sedikit sahaja yang bersyukur. Daripada ayat ini mafhumnya Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Disebut tiga di sini adalah sam'u wal absar wal afidah, iaitu tiga ini adalah potensi manusia yang mana kita perlu gunakan semaksimal yang mungkin, perlu gunakan dengan sebaik yang mungkin kan. Tiga potensi manusia ini iaitu bagaimanakah kita menggunakan deria pendengaran kita, bagaimanakah kita menggunakan deria penglihatan kita, dan juga bagaimanakah kita menggunakan hati kita sendiri kan. Dan ulama membahaskan bahawa hati dalam afidah ini, bawa masuk hati, juga bawa masuk sebagai akal. Yang mana maksudnya betapa pentingnya hati itu kerana dia menjadi center point pada seluruh anggota badan kita. Dan juga hati ini juga dialah yang menentukan bagaimana peribadi ataupun attitude seorang itu, bagaimana juga seorang itu berfikir. Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya dalam diri kita ini adanya seketul daging, yang mana bila baik daging itu, maka akan baiklah keseluruhannya, dan bila jika buruk, maka akan buruklah keseluruhannya, iaitu hati tadi lah kan. Jadi bagaimana untuk menjaga hati ini supaya kekal tenang menghadapi dugaan, bagaimana untuk menguatkan jiwa kita menghadapi segala ujian dan juga stres tadi tu lah kan. Bagaimana tu, jadi perlulah melalui satu proses penyucian, iaitu yang kita namakan sebagai tazkiyatun nafs, iaitu penyucian jiwa kan. Tazkiyatun nafs ini adalah bagaimana kita, pertamanya adalah kita keluarkan segala sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang mazmumah. Contohnya macam kita ini selalu rasa iri hati dengan orang, tengok orang lain ada lebih, kita rasa macam jealous, ataupun rasa dendam dengan orang yang pernah buat salah dengan kita kan. Jadi pertama sekali adalah tazkiyatun nafs ini adalah keluarkan segala kekotoran, keluarkan segala sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Kemudian setelah dikeluarkan segala sifat mazmumah ini, dimasukkan pula sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, sabarnya bagaimana, syukurnya bagaimana, rendah hatinya bagaimana, dan segala sifat-sifat mahmudah. Jadi tazkiyatun nafs ini bukan sahaja tertumpu kepada secara luaran. Kalau kita tengok kan, orang ini sifatnya baik, tetapi tazkiyatun nafs ini adalah pembersihan secara spiritualnya, daripada secara rohaninya, yang mana bila kita dah melakukan satu proses penyucian jiwa ini, akhirnya individu itu dapat menyeimbangkan emosi dan juga rohaninya dengan baik. Jadi tapi tidaklah nak katakan tazkiyatun nafs ini macam sekelip mata. Hari ni kita buang segala sifat-sifat mazmumah, esok kita masuk sifat-sifat mahmudah, lusa kita dah jadi tenang. Bukan. Sebab proses tazkiyatun nafs ni dia ambil masa. Betul, dia take time, dia ada timeline dia, ada tempohnya kan. Jadi perlulah sentiasa untuk melakukan proses ini. Jadi kalau kita ni sebagai seorang student kan, maupun sebagai seorang pekerja dan sebagainya, pertama sekali adalah perlu keluarkan segala sifat-sifat mazmumah dalam diri kita, dan kemudian masukkan segala sifat-sifat mahmudah, dan akhirnya insya-Allah kita akan dapat satu kekuatan jiwa dan juga ketenangan hati. Jadi itulah sebenarnya yang saya lakukan ketika belajar dahulu. Kita ni manusia biasa kan, kadang-kadang kan selalu buat kesilapan dan sebagainya, nak menghadapi tekanan-tekanan dan sebagainya. Jadi saya ingat bahawa ada teknik-teknik yang Islam ajarkan. Jadi itulah dia, teknik ni melalui tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Okey, terima kasih Ustazah. Saya rasa memang penjelasan yang sangat deep lah untuk kami para mahasiswa. Okey, seterusnya untuk saudara Zamirul. Sebagai majlis perwakilan pelajar itu sendiri, lagi-lagi dalam jabatan kebajikan kan, bila kawan-kawan datang macam cakap, oh aku stres lah, bila mereka minta tolong, apa yang saudara buat atau jabatan kebajikan yang itu sendiri yang lakukan? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator Saudara Izzat, Yang Berusaha Puan Hairul dan Ustazah Izzah. Jadi insyaAllah sebagai majlis pelajar, kami sebenarnya ada juga menerima sedikit aduan daripada student, sama ada dari
di kalangan MPP sendiri ataupun daripada student fakulti-fakulti. Jadi antara benda yang saya buat adalah kami cuba bertanya apakah masalah utama yang diorang hadapi, dan kalau di antara kami kita boleh selesaikan ataupun kita boleh bagi nasihat dan tegur, boleh bagi nasihat ataupun mendengar dari keluhan-keluhan daripada pelajar-pelajar ni, kami akan mendengarlah. Tapi ada certain case yang kami perlu merujuk kepada pusat psikologi dan kaunseling, nama baru jadi ada perkara-perkara yang kami perlu hubungi dengan pusat psikologi dan kaunseling untuk kami rujuk, dan tak semua perkara lah kami boleh handle sebenarnya, sebab kami pun sebenarnya stres juga sebab kita pun student dan ada stres perkara yang kita tak mampu untuk atasi. Dan antara macam contoh yang baru-baru ni, sebelum saya pergi hantar student ni ke PPK, saya akan try lah bagi tahu apa yang perlu diorang buat, apa yang cari kawan sekeliling dulu, apa yang selain daripada mendekatkan diri dengan Allah apa semua, kita bagi nasihat juga daripada segi jadual, uruskan jadual. Maksudnya kebanyakan student ni dia stres bila dah nak exam tu. Bila dah nak exam tu confirm akan ada punya tak aduan secara terus pun dia akan buat dekat komen-komen sosial media. Saya nampak dia punya pola stres tu memang waktu tu. So apa kita orang reply dekat section komen tu, try cari circle yang baru ataupun circle yang positif, ataupun cari pensyarah-pensyarah dulu yang selesa dengan kita. Lepas tu boleh try hubungi pusat kaunseling UiTM dekat student dekat dekat career counselling to you, dekat counselling to you, website UiTM, website pusat kaunseling UiTM. So kat situ sebenarnya student boleh dapat banyak maklumat tentang person-person in charge ataupun pegawai-pegawai psikologi yang bertauliah. Dan itulah antara perkara-perkara yang saya bagi nasihat ataupun bagi tahu student-student yang buat aduan dekat saya. Jadi saya rasa itu sajalah kot. Terima kasih. Ada soalan sikit lah. Okey, selain daripada exam, apa lagi masalah yang selalu sering ditanya ataupun diadukan kepada Jabatan Kebajikan itu sendiri? Okey, antara antara masalah yang dihadapi untuk student berkaitan dengan exam, ada satu lagi masalah yang saya nampak, dia berkaitan dengan keluarga, dengan relationship. Keluarga ni dia macam kebanyakan student-student kita yang jauh daripada keluarga, diorang akan ada masalah homesick dan diorang selalu memikirkan benda tu sampai jadi stres. Padahal benda tu kadang-kadang kita boleh take it positif, jangan terlalu memikir, dan sampai satu tahap dia boleh memudaratkan kita punya diri kan. So itulah antara satu kes yang saya rasa agak berat, maksudnya dia melibatkan family sendiri. Dan satu lagi kes adalah melibatkan relationship, yang mana bila kita dah nak remaja dan dah hampir usia boleh berkahwin ni, mesti akan ada situasi yang mana student ni dia terlibat dengan relationship, dan mungkin ada relationship orang tu yang tak ada manis-manisnya lah. Dia ada masalah itulah masalah ini. Jadi diorang akan mengadu stres lah, itulah inilah. Lepas tu tak boleh jawab exam lah, maksudnya diorang tak boleh fokus untuk belajar lah, benda dia mengadu kita. Jadi benda tu antara yang agak merisaukan, tapi saya yakin pihak pusat psikologi dan kaunseling boleh bantu student ni, insyaAllah. Okey. Kiranya terdapat banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa ni stres. Jadinya soalan untuk Puan Hairul. Apa cara atau strategi macam coping mechanism untuk menurut psikologi itu sendiri
dalam cara kita untuk menangani masalah stres dalam kalangan mahasiswa itu sendiri? Silakan Puan. Okey, terima kasih. Macam yang saudara Zamirul tadi sebut, pengurusan masa tu sangat penting lah. Especially bila time-time nak exam, time-time deadline nak hantar assignment, semua tu kena ada pengurusan masa lah. Kena ada jadual waktu. Dia kena tahu, yang paling penting kena tahu deadline. Itu cara yang paling mudah. Tahu deadline, boleh nak uruskan masa tu macam mana. So bila dah tahu deadline, boleh dah buat jadual, dia akan kurangkan rasa stres tu. Sebab dia dah tahu dah, okay, boleh settle time ni, boleh settle time ni. Dia tak perlu nak rasa rushing, tak perlu nak last minute. Sebab benda dah boleh settle. Cara yang kedua, untuk mahasiswa ni saya bagi tips yang simple je. Memang kita boleh buat dekat bilik ke, kat mana-mana kita boleh buat kan. Cara kedua, hobi. Mahasiswa kena ada hobi. Jangan kita rasa kita datang belajar ni kita fokus nak fall flat, kita fokus nak belajar, kita all out nak belajar je, tapi kita tak ada life kita sendiri. Tak boleh juga macam tu. Kita kena ada life kita sendiri, kita kena ada hobi, kita kena ada kita punya passion, kita suka buat apa. So kita fokus, bila kita rasa stres belajar, kita fokus hobi kita. Kita larikan kita punya tumpuan tu. Kita tak fokus all out dekat punca stres kita. Contohnya punca stres kita belajar, kita fokus benda lain, kita fokus hobi kita. Contohnya hobi, tak kisahlah kalau nak kat dalam UiTM sendiri pun boleh je kita pergi brisk walking ke. Kalau kat dalam bilik tu kita tanam pokok kecil-kecil macam pokok kaktus. So hari-hari kita boleh tengok pokok tu kan. Kita tengok pokok tu, kita siram dia. So benda-benda tu boleh buat kita releasekan stres kita, especially student lah. Okay. Cara yang kedua ialah teknik pernafasan. Contohnya kalau masa exam ke apa ke, tiba-tiba panik, tak boleh nak jawab ke apa, stres. Itu stres, tapi dia dah overwhelm sangat. So kita tarik nafas dengan kiraan 4, 3, 2, 1, hembus. Macam tu. Itu pun boleh kurangkan stres. Itu macam spontan lah masa tu. Kalau kita rasa overwhelm sangat stres, kita gunakan teknik-teknik pernafasan macam tu. Itu pun boleh membantu. Dan lagi satu, saya ada dengar juga teknik ni macam pelik sikit lah mungkin, tapi dia teknik ketawa. Dia memang ada macam terapi tau, laughter therapy macam tu. Jadinya sebab apa dia ada laughter therapy ni? Sebab sel-sel kat muka kita ni, neuron-neuron ni semua dekat kita punya muka saraf-saraf ni, bila kita senyum, bila ada pergerakan kat muka kita ni, kita hantar signal kat brain kita yang kita happy. So bila kita happy, dia keluarkan hormon yang baik. So dia akan kurangkan kita punya stres. So untuk para pelajar, kena sentiasa ketawa. Bukanlah ketawa berlebihan, tapi kena ada sentiasa humor dalam, humor tu kena ada dalam hidup kita. Jangan sentiasa stres, sentiasa serius, tak boleh macam tu. So kena ada sedikit humor lah dalam kehidupan kita, untuk kita ambil approach itu untuk kita reducekan stres. Ada juga lagi satu pendekatan stres ni, exercise. Yang itu pun dia akan keluarkan hormon-hormon yang baik lah untuk diri. So tips-tips ni yang paling mudah yang student boleh buat. Dia tak ambil masa yang banyak dan dia memang boleh membantu mengurangkan stres. Okay, itu saja. Terima kasih. Okey, menarik perkongsian Puan Hairul kali ni. Sebab saya nak cerita sikit pengalaman saya pasal yang ketawa tadi tu. Okey, saya ada seorang kawan ni. Dia masa mula-mula saya jumpa dia memang macam biasa je lah. Tapi bila dah nak start dengan exam, dia selalu ketawa sendiri. Mula-mula saya rasa macam, dia ni psycho ke? Dia bukan nangis, dia tak menjerit tapi dia gelak. Tapi bila lama-lama saya tengok, bila dia ketawa tu, dia punya stres tu dah tak ada dah. Dia macam dah more relief lah, senang cerita. So bila Puan dah terangkan sekarang ni, dia makin make sense untuk saya percaya bahawa coping mechanism tu menjadi. Lepas tu untuk yang hobi tu, saya boleh katakan dia macam placebo effect juga ke Puan? Hobi tu dia bukan placebo effect, sebab memang kita nak alihkan perhatian kita kepada benda lain. Contohnya kita reducekan stres tu, maksudnya kita kurangkan stres tu.
dia memang stres ni kita tak boleh terus hilangkan dia. Dia takkan macam kita demam, kita makan ubat, dia terus hilang. Dia tak macam tu. Macam saya cakap tadi, sebab stres tu memang manusia memang akan ada stres. Dia cuma tahap dia. Dan macam mana kita kontrol stres tu. Kalau kita rasa stres tu dah teruk sangat, yang tu kita rujuk kepada kaunselor. Kalau kita masih boleh manage, kira stres tu boleh. Tapi kalau hobi tu dia bukan placebo, kiranya kita mengalihkan perhatian kita kepada stresor tu. Contohnya kalau exam, stresor tu exam. So kita alihkan perhatian dia, kita pergi kat hobi kita. Tapi exam tu tetap ada. Kita kena hadap juga. Tapi buat masa tu, bila kita rasa tertekan sangat, kita tak boleh handle, kita alihkan perhatian kita sekejap kat hobi kita. Bila kita dah rasa relax, dah okey, kita balik kepada fokus untuk study untuk exam kita. Itu dia punya main objektif kenapa kita perlu ada hobi dan kenapa kita kena fokus, boleh fokus kat hobi kita time kita stres. Okey. Okey, menarik. Okey, soalan untuk Ustazah Izzah. Okey, tadi kita dah dengar tentang tazkiyatun nafs, iaitu pembersihan hati atau penyucian jiwa lah. Jadinya selain tazkiyatun nafs ataupun ada tak pendekatan lain dalam Islam atau untuk kita menangani stres, ataupun macam mana kita nak praktiskan apa tazkiyatun nafs itu tadi sendiri? Baik, terima kasih kepada moderator. Tadi kita cukup dengar banyak tips-tips daripada kaunselor kita kan, bagaimana nak menangani stres terutama bagi seorang pelajar dah kan. Jadi untuk pendekatan ataupun terapi dalam Islam sendiri, saya bawakan yang pertama sekali adalah dengan melalui solat. Yang mana Allah telah sediakan satu penenang yang paling ampuh, iaitu solat tadi kan. Solat fardu maupun solat sunat. Kerana solat itu adalah asas kepada kekuatan jiwa dan juga ketenangan hati kan. Solat ni bukan sekadar kita ni nak selesaikan ataupun tunaikan kewajipan kita, tapi sebenarnya solat ini adalah penghubung kita dengan Allah SWT. Ketika kita bersujud, sebenarnya ketika itulah kita berada paling hampir dengan Allah SWT. Walaupun posisi sujud itu kita lihatkan paling rendah secara fizikalnya, tetapi sebenarnya secara spiritualnya ialah paling tinggi. Kerana ketika itulah kita betul-betul merendahkan diri kita, merendahkan hati kita kepada Allah SWT. Kita betul-betul mengharapkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi perlu menjaga solat kita kan. Kerana bila kita jaga solat, solat itu sendiri yang akan jaga kita. Jaga yang bagaimana? Jaga emosi kita, jaga kita punya jiwa, jaga hati kita. Jadi itu adalah yang pertama, iaitu dengan solat. Dan yang kedua pula adalah dengan banyakkan berzikir dan beristighfar. Zikrullah, mengingati Allah dengan kalimah-kalimah thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Kemudian istighfar, iaitu mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar ini bukan sahaja kita mohon ampun, tetapi juga meminta untuk jalan keluar daripada segala kesulitan. Kerana Rasulullah SAW ada bersabda, mafhumnya, barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan lapangkan baginya daripada segala kesusahan dan kesepitan dan akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi ambil masa kita ini untuk berzikir dan beristighfar. Sekarang ni banyak kata kaedah-kaedah untuk berzikir. Ada nasyid-nasyid, boleh buka sambil belajar pun boleh buka, sambil buat kerja ataupun drive dan sebagainya boleh kita buka kan. Kerana bila kita berzikir dan beristighfar ini, kita hadirkan Allah dalam hati kita. Jadi hati yang ingat Allah ini tidak akan mudah gelisah, tidak akan mudah hanyut dalam tekanan yang dihadapi. Kita ni tidak lari daripada segala tekanan, tapi bila kita sentiasa ingat Allah, hati kita akan jadi tenang dan lebih kuat jiwanya. Jadi itu adalah tips yang kedua ataupun terapi menurut Islam yang kedua. Dan yang ketiga adalah meluangkan masa untuk membaca dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Tadabbur itu ialah merenung dan memahami maksud ayat yang dibaca, bukan sekadar baca tanpa faham. Sebenarnya bila kita tadabbur ayat Al-Quran ini, kita rasa yang Allah dekat dengan kita. Kita akan rasa lebih tenang kerana kita yakin setiap daripada ayat Al-Quran itu adanya segala harapan, adanya segala ketenangan dan juga adanya segala kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada surah Al-Isra ayat 82 maksudnya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah ubat kepada hati yang resah. Kalau kita ni rasa kecewa, rasa sedih kan, mungkin tadi kan macam saudara Zamirul kata kan, ada masalah dengan hubungan dan sebagainya kan.
cuba buka Al-Quran itu mana-mana page pun dengan niat betul-betul yang kita nak dapat ketenangan daripada Allah kan. Jadi insya-Allah Allah itu akan mudahkan jalan kita untuk dapatkan ketenangan hati yang kita minta tadi kan. Jadi itu adalah yang ketiga. Yang keempatnya pula adalah banyakkan berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan kekuatan dan juga kesabaran. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran, teguhkanlah pendirian kami dan bantukanlah kami terhadap orang-orang kafir. Kerana kita ni selalu fikir yang macam setiap tekanan dan juga ujian itu kita tak mampu nak hadapi. Sebenarnya setiap ujian itu ada padanya juga hikmah. Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Disebutkan di sini sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maksudnya dia tak kata selepas kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi bersama-sama dengan kesulitan itu adanya kemudahan. Maksud kata setiap ujian itu ada bersamanya hikmah. Setiap masalah itu ada bersamanya penyelesaian. Jadi kalau kita fikirkan siapa yang bagi ujian tu, tentulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pulangkan semula ujian itu padanya dengan cara yang bagaimana? Minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyakkan berdoa kepadanya. Dan seterusnya yang terakhir adalah kena banyakkan bersyukur. Bersyukur ni bukan sahaja ketika kita senang, tetapi ketika kita susah. Kerana bila kita bersyukur, kita akan mudah kenal pasti sisi positif dan setiap ujian tu. Kita akan rasa walaupun kita diuji macam mana sekalipun, kita akan tetap ingat, oh, ada lagi nikmat Allah yang Allah berikan. Nikmat yang paling besar, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat bangun-bangun, alhamdulillah masih bernyawa. Kalau ada yang bangun-bangun tak bernyawa tu kan. Tapi kita bangun-bangun, alhamdulillah masih bernyawa. Nikmat bersama dengan keluarga tercinta, dengan sahabat yang baik dan persekitaran yang baik, semua itu adalah nikmat yang patut kita syukuri kan. Jadi orang yang bersyukur ketika diuji ini, dia akan melihat bahawa ujian itu adalah tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan melihat bahawa ujian itu adalah sebagai untuk mengangkat darjat dan juga menghapuskan dosa-dosa kan. Jadi perlulah kita ini melatih diri kita untuk sentiasa rasa bersyukur even pada sekecil-kecil perkara. Contohnya tadi datang sini kan, jalan-jalan hampir nak masuk longkang. Baru hampir nak masuk longkang. Alhamdulillah Allah masih izinkan dapat kesihatan yang baik. Ataupun dah masuk longkang pun tapi cederanya sikit je, mungkin luka-luka sikit kat tangan, kat kaki kan, tak ada sampai patah kaki dan sebagainya. Alhamdulillah, kerana kita ini perlu bersyukur bukan sahaja ketika kita senang tetapi ketika kita susah. Jadi itu adalah 5 terapi dalam Islam yang saya boleh kongsikan, iaitu yang pertama sekali adalah dengan melalui solat. Kemudian yang kedua adalah berzikir dan beristighfar. Yang ketiga adalah dengan baca Al-Quran dan tadabbur. Yang keempat adalah berdoa mohon kekuatan dan juga kesabaran. Dan terakhir sekali adalah kena sentiasa bersyukur. Jadi itu sahaja. Masya Allah, rasa terang sikit hati tu. Okey, saya boleh katakanlah yang bahawa apa tips yang Puan Hairul bagi dan juga Ustazah Izzah beri ada kaitannya. Sebagai contoh, Puan Hairul ada mengatakan bahawa apabila kita melakukan aktiviti, kita akan mengalihkan perhatian itu kepada aktiviti itu dan kita akan melupakan sedikit kepada tekanan atau stres itu. Okey, untuk saya kaitkan iaitu dengan apa amalan-amalan yang Ustazah Izzah itu kongsikan sebentar tadi. Apabila kita stres, kita solat, kita berzikir, dia secara tidak langsung kita akan mengalihkan kita punya perhatian itu kepada fokus ibadah kita. Selain kita mendekatkan diri kepada Allah dan cubaan kita untuk menenangkan diri itu sendirilah. Dan seterusnya, untuk tips bersyukur daripada Ustazah Nur Izzah. Saya boleh katakan yang, ya betul, walaupun sebesar mana pun ujian yang kita hadap, kita tak boleh lupa apa yang nikmat yang kita pernah alami sebelum-sebelum ini. Contoh, kita accident, tapi kita accident tu masih bernyawa, masih diberikan kehidupan lagi. Boleh je kalau Allah tu nak bagi terus meninggal dunia atau sebaliknya lah, yang lebih teruk saya na'udzubillah min zalik lah. Tapi alhamdulillah masih diberikan peluang hidup. So kita jangan fikir yang kita accident tu sebagai tekanan ataupun musibah yang kita dapat. Kita fikirkan side yang positif.
Iaitu alhamdulillah aku masih bernyawa dan aku masih boleh beribadah kepadamu ya Allah. Okey. Seterusnya kepada soalan kepada saudara Zamirul lah. Tadi kita dah tanya apa masalah mahasiswa yang datang untuk mengadu kepada saudara Zamirul. Sekarang kita ubah soalan tu. Apa yang saudara Zamirul buat apabila saudara Zamirul stres? Yalah, yang pelajar tadi tu just mahasiswa yang belajar, padahal saudara Zamirul ni ada jawatan MPP pula tu. Macam mana saudara Zamirul menangani stres? Terima kasih kepada saudara moderator. Jadi alhamdulillah. Jadi saya percaya setiap orang dia ada stres dia, dan sebagai seorang student dan seorang pemimpin pelajar, saya adalah memang ada sangat stres tu, sebab kita berkhidmat untuk student dan dalam sesama kita juga menjadi penghubung di antara pengurusan. Jadi ada banyak benda-benda yang kita akan dapat daripada pengurusan untuk kita sampaikan kepada student. At the same time kita pun ada tugas kita sebagai seorang pelajar, itu nak belajar, nak kejar due date assignment, nak kejar due date tutorial apa semua. Jadi apa yang saya buat adalah cuba bahagikan masa, dan kalau kerja-kerja yang melibatkan kepimpinan dan ataupun kerja-kerja yang melibatkan MPP ni, saya akan cuba orang kata tu delegate, yang mana sebab saya ada SMPP, Sekretariat Mahasiswa, Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar. So ada benda-benda yang saya boleh bagi tugas kepada sekretariat, saya akan bagi. So tak adalah semua tu terbeban kepada saya seorang. So saya try bahagikan dia punya tugasan tu supaya saya boleh fokus juga kepada belajar. Saya ada benda-benda yang lain yang saya buat adalah cuba cari skill ataupun dalam MPP dia ada jabatan kan. So jabatan kebajikan ni kita orang ada 5 lelaki seorang perempuan. So di antara lelaki ni memang kita orang dah biasa berkongsi cerita, kongsi masalah semua. Jadi saya akan cari diorang dulu lah untuk kita kongsi. Macam contoh ada student ni mengadu dia tak dapat zakat lagi. So kita stres ni betul tiba-tiba kita jumpa dengan penolong naik benda tu, iaitu ketua jabatan. Kita cerita masalah, tiba-tiba dia bagi solution. Terus settle. Tak ada lah, kalau kita seorang kita fikir macam mana nak selesaikan benda ni kan. Tak selesai. Tu bila jumpa je dengan ketua jabatan, duduk dalam 1 bulan, kita cerita masalah, tiba-tiba ada je penyelesaian. Sebab apa? Kita cuba bahagikan, kita cuba cari pendapat online. So dapat pendapat tu bukan daripada side kita. Kalau contoh kita seorang, kita akan berfikir satu side tau. Tapi bila kita duduk beramai-ramai, orang lain akan nampak side yang berbeza. So kita akan dapat pendapat yang berbeza, dan kita boleh terima pendapat tu. So daripada segi belajar pula, saya memang banyak tolonglah dengan banyak minta tolong dengan kawan-kawan classmate lah. Sebab bila kita dah jadi MPP ni, kita akan banyak korbankan masa dengan kuliah. So ada benda-benda yang kita akan minta tolong classmate untuk minta tolong ajar ataupun minta tolong bagi tahu tugasan-tugasan yang lecturer bagi. Contoh tadi kuliah ada lecturer ada bagi satu tugasan tutorial. So nanti sebelum pukul 12 malam buat nanti medium suruh submit sebelum pukul 12 malam. So dia ajar kita sikit, lepas tu kita buat. So tak adalah bila dah next kelas nanti tiba-tiba kita masuk kelas, lecturer pandang ni kan, Zamirul kenapa awak tak buat ni, tak buat ni. Padahal dah bagi tugasan tapi kita tak cari kawan kan. So kita kena pandai bahagi tugasan dan pandai buat kawan lah, panggil buat kawan. Soalnya dengan walaupun kita jarang duduk sekali dengan sekelas sebab kita dah busy dengan semua, dengan program-program apa semua, jadi kita try communicate dengan dengan WhatsApp, dengan call. Contoh tengah program kita minta keluar jap, tadi kelas lecturer ada bagi pesanan apa tak, kalau ada nanti kororo lah dengan aku kan. Kalau due date dia bila apa semua. So kita communicate dengan kita punya classmate supaya kita tak rasa kita tertinggal dengan subjek tu, dan kita tak stres dengan tekanan daripada lecturer bila dah masuk kelas next week tu. Antara yang lain adalah kita
kita ingatlah apa, kalau contoh dah stres sangat tu, kita akan berhenti sekejap lah, berhenti buat, kita ambil ataupun kalau contoh waktu siang kita pergi keluar kejap, contoh saya bawa motor kan, saya pergi taman Tasik 7 ke, bawa motor pergi sana kejap, Healing lah tu. healing lah kira. Tapi kita dalam BP busy, kalau kita healing lama pun tak guna juga, healing sekejap je lah, jadi lah kan. Asalkan dia boleh riliskan stres tu. Maksudnya kita tak nak fikirkan sangat, kita nak fokus dekat kita alihkan perhatian lah kiranya. Lepas tu antara lain, kalau malam pula kita dekatkan diri dengan Allah, kita try baca Quran, sebab kita bila kita sudah balik, bila dah sibuk ni, kita akan kurang masa dengan Al-Quran. So bila kita fikir balik, bila stres, bila waktu malam ni lah kita dekatkan diri dengan mengaji Al-Quran, baca tafsir, terjemahan yang kadang-kadang benda tu kita tahu je, tapi bila kita dah stres ni, kita tak ingat benda tu. Bila kita tengok balik Al-Quran, oh ada punya Allah cakap benda ni. So bila kita dah buka Al-Quran, kita ingat balik lah apa pesanan Allah semua, dan kita akan rasa tenang. So kita boleh sambung balik buat kerja. Sebab bila jadi MPP ni, kita tak layan sangat stres, nanti tak jadi kerja ni, nanti akan tambah stres lagi. Gitulah. Itulah saya rasa yang saya boleh kongsikan, dan insyaAllah doakan saya supaya tak stres. Baik. Poin yang menarik. Saya berminat dengan poin yang bila kita stres tu, kita kena bahagikan stres tu kepada, bukan kita bagi stres tu kat orang lain, maksudnya kita berkongsikan apa yang kita stres tu dekat orang lain. Jadinya bila kita stres ni, kita jangan pendam ataupun tahan sendiri, sebab bila lama-lama dia boleh menjadi barah kepada diri kita sendiri. Sebab kita stres tu masalah peribadi, tapi apabila kita tak reach out orang lain, stres tu akan lama-lama akan makan diri kita sendirilah. Okey. Soalan yang seterusnya ni soalan terbuka lah. Soalan ni mungkin agak kontroversi pun tidak, tapi saya boleh katakan begitulah. Okey, dalam masyarakat sekarang ni, kita selalu dengar bila orang kata stres je, orang kata ni mesti tak solat, ni mesti kurang iman. Untuk sekarang ni ada lagi ke orang yang berfikiran macam tu, dan kenapa ada orang berfikir macam tu lagi? Boleh silakan siapa nak start dulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya fokuskan kepada poin daripada moderator bahawa adanya segelintir masyarakat ini berpandangan individu yang mengalami tekanan mental ini adalah mereka yang lemah imannya, ataupun mereka yang kurang ibadahnya, ataupun mereka ini yang tidak meletakkan pergantungan sepenuhnya pada Allah SWT kan. Jadi sebenarnya tekanan mental itu bukanlah penanda lemahnya iman seseorang. Kerana Allah SWT telah berikan kepada kita ni, seorang manusia ini, dengan pelbagai jenis emosi. Dan termasuk jugalah emosi itu adalah emosi sedih, emosi marah, emosi kecewa dan sebagainya. Jadi tekanan dan juga tekanan emosi ini sebenarnya adalah satu ujian dalam kehidupan kita. Sedangkan Nabi sendiri pun ada yang mengalami tekanan dan juga kesedihan yang sangat mendalam kan. Sebagai contoh, kita ambil kisah daripada Nabi Yaqub AS. Bagaimana Nabi Yaqub AS ini menangis sehingga matanya buta kerana sedih akan kehilangan anaknya Nabi Yusuf AS. Begitu juga dengan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah ini menghadapi tahun kesedihan yang mana bagi dia Nabi SAW kehilangan isteri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan juga bapa saudara Abu Talib kan. Jadi adakah kita ingin mengatakan bahawa para nabi ini lemah imannya? Tidak. Kerana iman dan emosi itu dua perkara yang berbeza. Jadi orang yang beriman pun boleh diuji dengan tekanan mental, boleh diuji dengan tekanan perasaan, boleh juga diuji dengan tekanan emosi. Cuma kita ini, Islam ajar untuk kita ini berempati dan juga berlaku ihsan kepada mereka yang diuji ini. Bukannya kita ini menghukum ataupun menghina mereka. Wallahu a'lam. Ada daripada jawapan daripada panel-panel lain? Saya rasa jawapan Ustazah dah merangkumi lah kot. Sebab memang kalau nak cakap stres tu disebabkan iman, tak kenalah. Sebab macam saya cakap tadi, semua manusia akan rasa stres. Dia beriman ke, dia tak beriman ke, dia akan rasa stres. Jadi nak kaitkan stres dengan iman tu memang
tak relevan lah untuk dikaitkan. Itu saja. Pendapat saya, dia memang tak berkait lah. Dia maksudnya dari macam yang Ustazah cakap dan Puan Hairul cakap, memang dia setiap orang tu dia ada ujian masing-masing, dan antara ujian dia adalah stres. So kita sebagai manusia, fitrah kita memang diciptakan untuk ada perkara-perkara yang kita rasa memang akan diuji dengan Allah SWT. Jadi memang akan ada perasaan stres tu. Even Nabi Rasulullah SAW pun menghadapi tekanan-tekanan emosi. Macam dalam surah Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala nafsin fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi dekat dalam surah ayat Quran ni, Allah berkata, maka jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap orang-orang yang tidak ikut agamamu. Maksudnya Allah kata janganlah Rasulullah ni sedih dan merasa tekanan kerana daripada kesan-kesan perbuatan orang-orang yang tak ikut agamamu. Maksudnya kat sini Allah pun Rasulullah pun ada mengalami perasaan tekanan tu, dan Allah menegur Rasulullah supaya tidak melayan perasaan emosi tu. Jadi maksudnya fitrah kita sebagai manusia memang akan ada ujian, dan ujian tu memang akan dihadapilah oleh semua. Jadi insya-Allah, wallahu alam. Okey. Saya ada soalan tambahan untuk Puan Hairul. Ada ke cara nak hilangkan stigma negatif terhadap orang yang terkena tekanan mental ni? Okey, kalau maksudnya kesihatan mental ke macam mana? Kesihatan mental lah untuk umumnya lah. Okey. So kalau yang saya jelaskan sikit lah, kalau stres ni yang kita boleh handle, tapi kalau kita tak boleh handle, dia akan jadi masalah kesihatan mental lah, iaitu depression dan sebagainya. So kalau yang stigma ni masih ada, saya rasa untuk masyarakat kita sekarang ni. So kalau kita nak educate masyarakat, kita lebih kepada awareness lah. Banyakkan awareness, maksudnya kita promote. Okey, ini adalah masalah kesihatan mental, ini isu dia, ini simptom dia. Banyakkan promosi je lah. Buat masa sekarang ni saya tengok memang dah banyak awareness, especially kat dalam TikTok pun banyak, social media memang banyak explain tentang kesihatan mental ni lah. Dan banyak juga yang promote tentang macam mana nak dapatkan perkhidmatan untuk membantu untuk mengatasi masalah kesihatan mental. So sekarang ni saya tengok pendekatannya ada lebih kepada awareness. Kita buat promotion, macam kita wawarkan tentang apa itu kesihatan mental, macam mana nak rawat, macam mana nak dapatkan rawatan. Macam tu. Okay, terima kasih Puan Hairul. Soalan untuk Ustazah Izzah. Okay, kita dah dengar tips daripada Puan Hairul untuk perspektif psikologi dalam menangani stres, dan daripada Ustazah juga tips untuk menangani stres menurut perspektif Islam. Jadinya macam mana kita nak seimbangkan antara usaha kita sendiri untuk menangani stres dengan kita nak mendekatkan diri dengan Allah? Terima kasih atas soalan yang sangat baik untuk terutamanya bagi pelajar yang ingin menjadi seorang pelajar yang berjaya di dunia dan juga baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua-dua ini perlu seimbang. Seimbang itu seumpamanya adalah dua sayap burung. Bila satunya itu lemah, maka burung tidak akan terbang jauh. Jadi perlu seimbang antara usaha duniawi dan juga pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali perlulah niat belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, niat ini adalah prasyarat untuk kita melaksanakan ibadah kita. Solat, haji, puasa dan sebagainya perlu kepada niat kerana untuk sahkan kita punya ibadah. Tetapi untuk amalan harian kita tidaklah wajib untuk kita berniat. Tetapi bila kita berniat, kita tahu apa yang kita nak buat. Apakah tujuannya, bagaimanakah pelaksanaannya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Jadi sebelum belajar, perbaharui niat kita. Sahaja aku belajar hari ini kerana Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan akhirnya aku boleh berikan ilmu yang bermanfaat ini untuk kepada orang lain, untuk sebarkan kepada orang lain. Jadi bila kita belajar kerana Allah Ta'ala, yang pertama sekali
tekanan akan jadi ringan. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa Allah melihat kepada usaha, bukan kepada hasilnya. Dan setiap usaha kita itu akan menjadi ibadah. Bukan semata-mata kita belajar hari ini nak dapat keputusan yang cemerlang, nak dapat A, nak dapat dekan ataupun nak dapat kerja yang baik. Tidak. Jadi setiap usaha kita itu bila kita niatkan Allah SWT akan menjadi ibadah. Dan seterusnya adalah ilmu yang kita dapat itu juga akan diberkati dan akan mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Jadi bila di sepanjang kita menuntut ilmu itu, kita tidak lari daripada segala tekanan kan. Jadi bila sepanjang ilmu itu kita ingat bahawa menuntut ilmu itu adalah jalan ke syurga. Kerana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi pertama sekali perlunya niat belajar kerana Allah SWT. Dan yang kedua adalah perlu berusaha dan bertawakal. Kerana usaha itu adalah bukti kesungguhan. Dan tawakal itu adalah bukti keimanan kepada Allah SWT. Kalau cerita pasal usaha, saya rasa Puan Hairul dan juga saudara Zamirul pun dah kongsikan bagaimana nak setkan masa, kawal masa kita, susun menjadual kita dengan baik, bahagikan kita punya tugas. Kalau yang pelajar itu tahu deadline tadi kan, tahu deadline, susun keutamaan kita. Mana yang perlu diutamakan, dahulukan. Mana yang perlu dilewatkan, bukan tak buat langsung, tapi dilewatkan, kita lewatkan. Jadi setelah kita melakukan segala usaha-usaha ini, serahkan segala hasilnya kepada Allah SWT, iaitu dengan bertawakal kepada Allah SWT. Berdoa dan bertawakal ini bukanlah alasan untuk kita malas. Cukuplah kata, tak apalah, aku niat hari ini belajar dengan Allah, cukup. Tak payah baca buku, tak payah buat assignment dan sebagainya, tidak. Tetapi tawakal ini adalah selepas kita melakukan segala usaha-usaha dengan sehabis baik, kemudian kita serahkan kepada Allah SWT. Jadi bila kita bertawakal ini, hati kita akan jadi lebih tenang. Kita akan ikhlas menerima apa jua keputusan yang Allah berikan, kegagalan maupun kekurangan. Kita akan rasa bahawa Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jadi setelah kita berusaha dan bertawakal kepada Allah SWT, kita akan lebih ikhlas dan juga tenang. Kita tidak akan mudah putus asa walaupun diuji, dan kita yakin bahawa kejayaan sebenar itu adalah mendapat redha Allah SWT. Jadi yang terakhirnya adalah menjaga hablum minallah dan juga hablum minan nas. Iaitu pentingnya untuk kita ini menjaga hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah ini adalah bagaimanakah caranya? Seperti yang saya kongsikan pada awal tadi, dengan solatnya, terutamanya solat di awal waktu. Kerana amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah solat di awal waktu. Selain daripada solat, cari masa juga untuk baca Al-Quran. Macam saudara Zamirul kata, walaupun sibuk dengan tugas-tugasan hakiki kita pada siang hari, jangan lupakan untuk membaca Al-Quran walaupun satu muka kan. Kerana dengan membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, hati kita akan jadi tenang. Dan kemudian adalah hablum minan nas, iaitu penting juga untuk kita ini menjaga hubungan kita dengan manusia. Kerana apa? Kerana kita hidup di dunia ini bukan seorang-seorang. Kita ada ramai orang. Jadi ramai perlu kita bergaul. Dan tekanan-tekanan yang kita hadapi juga kadang-kadang berkaitan juga dengan manusia. Masalah kawan, masalah ibu bapa, masalah keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Jadi perlunya menjaga hubungan dengan manusia. Bagaimanakah cara untuk menjaga hubungan dengan manusia adalah dengan berakhlak mulia dan hormat menghormati. Kerana bila kita ini belajar untuk menghormati, kita sebenarnya tengah mendidik diri kita untuk menjadi seorang insan yang disayangi oleh Allah dan juga disayangi oleh manusia. Jadi selain daripada itu, perlu juga bergaul dengan kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang sahabat-sahabat yang baik, yang ajak kita kepada kebaikan, yang ajak kita, yang ingatkan kita tentang solat, mengaji dan sebagainya. Kerana bi'ah solehah ataupun persekitaran yang baik ini akan membantu kita dalam kuatkan jiwa kita dan juga rohani kita. Dan yang terakhir sekali adalah sebagai penutup, pelajar yang berjaya ialah yang seimbang antara tindakannya dan juga kebergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila pusat bergantung itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap yang kita lakukan itu ada bantuannya. Maknanya kata ada ketenangannya. Jadi insya-Allah walaupun seberat mana dan juga sebesar mana pun ujian dan juga tekanan, kita akan menghadapinya dengan hati yang tenang dan juga jiwa yang kuat lah, insya-Allah. Jadi itu adalah 3 cara bagaimana kita nak seimbangkan antara usaha duniawi kita sebagai seorang pelajar dan juga kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Okey, alhamdulillah, satu perkongsian yang menarik daripada Ustazah Izzah. Maksudnya walaupun kita ni menghadapi stres, kita masih boleh mengimbangi kedua-dua usaha kita dan
cara kita nak mendekatkan diri tu dengan Allah. Okey, soalan terakhir untuk Puan Hairul. Okey, sekiranya lah apa student atau mahasiswa ni nak reach out for help, seek out help, macam mana mereka nak hubungi? Siapa yang mereka nak hubungi? Okay, terima kasih untuk soalan tu. Saya rasa Saudara Zamiro dah share tadi. Kalau para pelajar ada isu ataupun apa, boleh terus ke website lah ataupun sistem kami counselingtoyou.uitm.edu.my. So kat situ memang terus boleh buat appointment, ataupun kalau nak message pun boleh message dalam sistem tu jugalah. Nak tanya apa-apa soalan boleh melalui sistem tersebut. Ataupun kalau pelajar di fakulti, kita akan ada sediakan CIC, iaitu Counselor in Charge dekat fakulti. Kat situ pun kami sediakan nombor business WhatsApp. Kalau tak nak melalui sistem, boleh terus WhatsApp lah menggunakan nombor business WhatsApp kami mengikut fakulti. So daripada situ student boleh reach out. Kalau tak nak juga perkhidmatan dalam UiTM, kat luar banyak. Ada Befrienders, ada Talian Kasih, ada Miasa, dan banyaklah Mentari. Itu semua menyediakan perkhidmatan daripada segi kaunseling lah. So kalau pelajar rasa segan nak dapat perkhidmatan dalam UiTM, boleh juga dapat perkhidmatan di luar lah, secara percuma. Itu saja. Ada cas bayaran ke kalau dalam UiTM? Dalam UiTM percuma, yang saya sebut tadi pun percuma. Okey, saya rasa kita dah sampai ke akhir, ke penghujung podcast kita. Okey, apa yang saya boleh simpulkan bahawa stres ni adalah perkara yang normal yang dihadapi oleh semua orang lah kan. Tak kira seorang mahasiswa ataupun masyarakat umum. Jadinya yang membuatkan kita ni berbeza adalah macam mana kita mengawal stres itu sendiri. Adakah kita memendam stres itu ataupun kita dapat mengawal stres itu dengan cara yang Islamik ataupun menurut psikologi itu sendiri. Saya ingin berkongsikan sedikit petikan daripada seorang ahli falsafah iaitu Ibnu Miskawih tentang konsep kebahagiaan. Menurut beliau, kebahagiaan ini, cara kita nak reach out the kebahagiaan adalah dengan kita menyeimbangkan usaha kita di dunia dan juga di akhirat. Sebab kebahagiaan utama kita adalah syurga Allah SWT di akhirat kelak. Jadinya untuk mencapai kebahagiaan itu, kita perlulah menyimbangi usaha kita di dunia dan juga akhirat. Okey, saya rasa sekadar itu saja daripada kami. Terima kasih kepada para panel yang sudi berkongsikan pendapat, dan saya rasa saya sangat mendalam lah, sangat memberikan impak kepada diri saya, dan saya harap memberikan impak kepada para penonton juga. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.